Saya Adika Yusof, selamat datang ke Biodata Celebrity. Tapi sebelum tu, sila like, share dan subscribe AIDA Production. Hai, nama penuh saya adalah Muhammad Yusof bin Abdul Majid. Nama stage saya ataupun nama gelaran saya adalah Adika Yusof. Umur saya sekarang baru nak masuk 58. Tarikh lahir saya 22 hari bulan 4 1967. Zodiak saya ialah Taurus. CM tak tahulah, tapi saya dalam golongan 6 kaki 1 inci. Tapi kenalah, you all kena transfer kepada CM lah. Saya asal daripada Kampung Baru. Saya orang Malaysia dan dibesarkan di sini. Saya sebenarnya bapa saya praktis poligami. Bapa saya kahwin 4. Okey, saya mak yang nombor 2 dan adik-beradik saya total semua ialah 12 orang. Tapi adik-beradik saya daripada satu mak 3 orang. Sebab bapa saya adil, dia bagi seorang 3. Hobi saya sebenarnya ialah workout dekat gym, scuba diving, swimming dan melukis. Sebenarnya warna kesukaan saya banyak, ada few colours. Tapi daripada kecil sampai sekarang saya more to navy blue. Okey, biru gelap. Makanan yang suka tu banyak, yang tak suka tu sikit. Tapi favourite saya sambal petai udang. Yang saya kurang suka ialah macam masak-masak tempoyak tu semua, saya susah nak masuk. Sorry lah. Okey, minuman yang saya suka sekali ialah watermelon juice atau air tembikai. Okay. Yang saya kurang suka sebenarnya tak ada yang saya kurang suka. Semua minuman saya suka. Okey, cita-cita saya sebenarnya nak jadi seorang pilot. Okey, tapi apakan daya tak tercapai. Tapi saya sempat jadi pramugara. Kan? Jadi itulah cita-cita saya. Tapi sekarang ni dah jadi artis, saya jadi international model dan saya juga sekarang adalah usahawan lah. Saya mempunyai produk sendiri dan saya juga seorang kontraktor sekarang. Sebenarnya bakat saya banyak orang tak tahu yang saya ni perenang negeri. Perenang negeri masa saya berumur 10-11 tahun dah mewakili negeri. And saya pun seorang penyelam, scuba diver, dan saya pernah membuka swimming school. Saya mengajar budak-budak. Sekolah saya mempunyai 25 orang student. Okey, itu salah satu bakat terpendam. Dan juga saya suka melukis. Di masa saya umur saya 19, 20 macam itulah, lepas sekolah. Tapi dah lama tak melukis sekarang ni, dah kira lost touch lah. Itu bakat-bakat saya yang orang tak tahu. So far nak cakap fobia tu tak adalah sangat. Tapi lipas terbang tu, saya rasa ramai orang fobia kot. Idola saya dalam bidang lakonan, kalau Bollywood Amitabh Bachchan, kalau Hollywood saya
kira Al Pacino. Ucapan untuk peminat. Okey, ucapan untuk peminat. Peminat saya nak inilah, saya nak bagi tahu zaman sekarang ni kebanyakan orang dan production atau TV station yang memilih pelakon, dia berpandukan kepada followers. Jadi kalau nak terus tengok saya berlakon, banyakkanlah follower saya. Sekarang baru lebih kurang 145,000 macam tu. Jadi kalau you all semua support saya dan follow saya, mungkin saya akan terus berlakon lah. Sebab tahulah kan, sekarang kita berpandukan kepada followers. Jadi follow lah saya. You know, tak susah. Edika Yusof XX. Okay, IG, TikTok. Okey, kepada AIDA Production, saya nak mengucapkan terima kasih banyak sebab memberi peluang kepada orang-orang macam saya dan seangkatan dengan saya. Sekarang ni tahulah yang pilih pelakon kebanyakannya TV station. Tapi AIDA Production salah satunya yang masih lagi memberi peluang kepada pelakon-pelakon veteran kan, macam saya ni dan juga pelakon-pelakon yang terdahulu sebelum saya. Dan saya harap AIDA Production akan lebihkan lagi kolaborasi di antara pelakon muda dengan pelakon yang berumur. Sampai kalau kita dah mula, saya rasa production lain pun akan ikut. Terima kasih kepada AIDA Production. Okey, lepas ni kalau you all nak tengok biodata selebriti yang mana, sila komen di bawah ini. Okey?